kita menabung dalam akaun, dalam bentuk wang ringgit dekat bank, kalau kita konsisten menabung, okey, satu hari kita terpakai. Kita tak naklah macam tu kan. Simpan sikit-sikit, lama-lama masih sikit. Andai kata kalau macam tu, kita cuba ubah kaedah. Kita simpan dalam bentuk emas. Okey, nak tengok lekat ke tak lekat emas, duit kita tadi. Okey, kita tukar kepada gram-gram macam ni. Dan yang untungnya kalau kita simpan dalam bentuk emas ni, kita buat keluar macam ni kan, kita rasa sayang nak jual. Kecuali kalau kita nak guna duit tu, nak guna untuk orang kata sesuatu, nak jual, nak beli rumah ke, nak kahwin ke, nak pergi haji ke, nak pergi umrah ke, nak apa lagi, nak beli tanah ke, tukar kepada aset yang lebih besar. Okey, anak nak pergi belajar ke, benda-benda macam itu. Okey, yang ada value. Okey, barulah kita jual. Okey, baru berbaloi lah kita jual emas. Kalau sekadar kita nak beli beg, nak shopping benda-benda yang susut nilai orang panggil, janganlah. Sebabnya emas ni memang barang bernilai kan. Kalau kita simpan dia lagi lama lagi mahal. Okey, saya beli hari tu 1347. Harga hari ni 2116. Kalau saya jual hari ni, harga dia berapa dapat? RM1925. Dah untung dah. Saya beli hari tu 1347, jual hari ni RM1925. Dah untung lah. Saya simpan ni dalam berapa tahun ni? 2023, hari 2025 kan? Dalam 2 tahun lebih sikit. Dah untung dah. Dah cover. Simpan dalam masa 2 tahun. Sekejap je 2 tahun ni. Okey,